Okay, sampai dah. Air terjun Teluk Nipah. Dia dah banyak terjun weh selama ni. Ni tak tahu Raudah Camp. Sini ayat terjun. Pegang. Bawa motor dulu. Macam kita orang selalu datang pun tak pernah tahu pun ada terjun. Ada ayam ke? Tak ada ayam. Kalau ada ayam, it's best lah. Orang best ke tak best. Tak kata apa pun. Macam suruh tak Awal lah apa suka piknik macam-macam. sejuk gila sumpah. Best lah kalau mandi kan. Lepas tu ambil gambar kan? Bagi kamera. Kita duduk ramai-ramai lah. Betul kalau ada Sedap. Okey. Ini kurang sini aku lah. Dalam tu ada muka lah sana. Ada kereta kan. Ada tu yang pendek ni. Kalau kaki nawa ni. Ya, sini. Oh. Oh, dia memang masih tu je. Tapi dia sungai kepanjang. Kan, tak gitu. Adalah alasan nak main pangkuk selalu. Awak Itulah bila dia at least tak payahlah bayar duit sewa bilik. sewa bilik tak payah, free lah, makan free, motor tak payah. Semua Kiranya hotdog kalau- dapat. Ah. Yang pendek dia tengok. Kalau Okay, so kita nak pergi makan, nak pergi cari kuih Dina petang kat makan. Sekarang kita lalu jalan belakang. This is another way around Bangkok lah. Dia macam sebab jalan dia berpusing. So yang ni kita lalu jalan pulang. complete lah pusing satu island. Tanya apa makan? Ya Allah. Tak ada horn ni kan lorong. Okay, so kita nak round the island. Sebab kita nak pergi makan dekat Mak Maya Mak Maya. Kuih petang untuk minum petang. Dia tu memang famous gila dekat Bangkok. And local, famous dengan local lah. So kita pergi round kita lalu jalan yang berbeza lah. This one is like Pembusing Island. Island. Nah, kita buat satu round Bangkok Airport. Airport tapi dia tak tahu hidup mati dah. Ini dah tutup lah. Sini ada satu kedai ni. Cucu. Tu. Untuk Buka. Untuk So dia ke sana. ni nama dia Pantai Teluk Dalam. Pantai Teluk Dalam. Dalam ke dalang? Dalam. Dalam.
Apa tu dia percaya ayat Tengok kat nampak sini. tu ada. Jadi boleh tengok ni. Ni yang pakai. Dan itu ada motor. Motor terlalu dekat sangat. Oh ya ke? Ha, dekat sangat dengan motor. Habis motor penuh, motor penuh. Kecil bawa motor pergi dekat sangat. Sebab dia hanya satu kali dengan dia kali tu. Dia tak ada 0.5 kan? Tiga. Mega. Yang kedua tu dia akan jadi nak. Masuk ke kanan. Jalan. Jalan ni kereta dah boleh lalu. So sedikit challenging untuk kereta motor benar-benar hati-hati lah. Sebab yang another side tu kereta tak boleh lalu lagi. Sebab jalan dia dah tutup pertengahan. Ekstrim pun naik dia. Mari jumpa sana. Ya. Bau lagi Challenging tajam really. Naik memusing. Bila cinta berbunga dari air mata dari Nampak tak kat sini dah lantai. Suka tak buka lens. Maaflah. Tak nampak sangat. Walau di mana berada. Kita dekat China dah sampai dah. Finally arrived. Rasa lama sangat dari jalan dari tu. Lama tu, jauh betul rasanya. Try this. Masjid. Iya, masjid China. Masjid design Chinese. Sampai dah. Inilah kedai dia. Banyak orang. Viral. Tak ramai orang. Kejap lagi sembang pula dengan akak dia. Ajak sembang pula ajak aku tu. Allah selamat. Ini style tu ni. Bungkus ah. Bungkus ya. Kira-kira. Perasan lah. Sorry. Kena milih. Sama. Semua apa?
Weather is very good. Mari kita mandi. Ini makanya untuk mandi. Mandi. So dia pertama mandi kat sana pula, kita kena mandi kat the other side. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والذي لا إله إلا هو والذي لا إله إلا هو خلق البيوت السلام Lepas saya Ha. Ya, yang macam agak kuat lah ni. Tahu tempat untuk mandi. Di sini okey. Sangat terendah.
Main-main Syah. Dah sampai di sini saja. Tadi pukul 11.30 kita harus pulang. Bye-bye. Bye Bangkok. Jadi kita main See lagi. you when I see you. Pegang. Let's go. Best. Pulang sekarang, ku rindu aja. Kan ya? Baik pecah. Tak ada tempat. Terima kasih lah pegang tahan. Bang, makasih bang. Basah juga murid sini bang. Basah. Basah dia, lengkun. Habis paip pecah guys, paip pecah. Macam lah. Video ah? Haa. So kita kan dulu sebelum punya alaman sebab kita punya kita pukul 1.45 kita pergi lunch dulu. Lepas tu kita nak cari saving lunch. Tadi kita dapat tempat yang kita orang makan semalam atau malam tadi dan makan sekarang. Dan pun macam kalau ada membership banyak membership point. Dari member je. Nak jadi member. Banyak-banyak event parking. OMG. Apa dia? Parking pula. Fresh. Alhamdulillah nampaknya macam Ramai orang. ramai tapi Memang okey. Sebab tadi telefon nak tekan kan. Boleh makan lagi. Tadi Bukan ayam. buka kamera pun. malu lah pakai jadi break. Orang tu. Dah. Buat di sana. Kalau kita telah pulang. Kalau nak main baik ikut Marina. Sebab Marina ferry dia banyak sikit. Tapi itulah parking dia mahal sikit lah. Kalau ferry Lumuk parking murah. Ferry Marina parking dia mahal. Tapi ferry dia banyak sikit kalau Marina.
habis dah 1 hari one night. Banyak nak rakam sangat lah sebab Cepat dia macam fast. cepat fast pace. tak. So kalau Macam sangat cepat sangat. Ada tu kira rezeki lah buat Ya. rakam tu. tak tidak tu kan sebab banyak benda nak buat dalam satu Okey lah untuk 1 hari trip banyak jugalah tu record dah tu boleh rakot. Dia dapat 1 vlog 1 hari tu ni okey lah. Lama tau. Cepat tau tak boleh dia macam tu pack full. Macam Pula ada macam vlogger baru nak start, so dia macam tak biasa lagi nak kena tangan nak kamera. Ya, kami tu menikmati lagi, pergi dengan kawan-kawan lagi, nak sembang lagi. Banyak apa ni? Banyak aktiviti yang macam tak patut dirakam. Betul. Betul lah. Yang mana dapat tu dapat lah. Sekian macam makan tu ada lah sikit-sikit lah makan. Pertama kami sampai makan kedai yang tadi kami makan. Sebabkan ramai orang, so makan dia tak banyak sangat, so tak apa-apa nak banyak lauk lah. Tapi kedai dia sedap. Ikan bakar Faridah tu kedai dia memang sedap. Lepas tu owner pun bagus. Lepas petang kita pergi hantar beg. Lepas tu kita pergi kedai kuih terus ya. Kita main air Pergi mandi ayat terjun dulu. tak nak mandi pun lah macam Pergi tengok dulu, pergi tengok ayat terjun dulu. Tu habis ayat terjun balik tu balik pergi makan kuih. makan kuih kedai mak ayam. Dia punya macam mana pack tu buat tu yang ada tu digunakan. Ya, sebab 1 malam je. Lepas tu dah makan-makan balik pula tukar baju. Makan balik tukar baju, pergi pula mandi ayat terjun Ambil tu. yat-yat dulu. Nak pergi tangkap yayat. Semalam tengok yayat tu tak record langsung lah kira. Tapi sebenarnya nak record. Sebelum kami mandi pantai tu, kami pergi tangkap yayat dulu. Yayat, kalau abang search lah yayat. Kami pergi tangkap tau, pergi ayak dekat tepi laut tu dapat lah. Lepas air lah. Yang tahu tangkap dah lepas tangkap jerit. Lepas tangkap jerit air lah banyak air. Kita tak record pun. Red light camera. Tapi experience dia tu best lah. Dapat jugalah 20 ekor rumahnya. Dapat jugalah 20 ekor. Lepas tu ada remeh. Tapi remeh tak baca. Lepas tu yang yayat tu ada member seorang tu dia goreng. Bawa dapur. Dia bawa dapur daripada rumah. Lepas tu goreng. Makan dia. Aku pegang, aku tak boleh, aku geli. Aku makan lah 2 biji. Tapi tanpa tengok rupa dia lah, aku terus ambil pula mulut dia. Dia macam crispy tapi tak ada isi dia pun. Dia just crispy je kan. Dia macam udang goreng kunyit. Betul, dia sangat udang. Dia sangat ketam sebenarnya. Dia bergantung kepada orang. How you first eat and you terus imagine lah. Dia tengok imaginasi orang. For me, memang rasa udang. Ada yang rasa ketam. Tapi tak rasa sedap udang lah. Dia macam Ya, sebab dia tak ada isi. Sebab dia tak ada isi. Lepas tu habis yayat, kami pindah pantai yang dekat dengan Daddy's Cafe tu, mandi sampai azan. sebelum yayat tu kami mandi air terjun dulu. Lepas Mandi tu air terjun, lepas tu baru yayat. Lepas yayat baru kami pergi mandi pantai. Lepas mandi pantai, debu sampai maghrib. balik mandi swimming pool pula. Pool kat hotel pula mandi sampai kecut habis tangan semua. 3 ayak mandi, ayak sungai, ayak laut, ayak swimming pool. Lepas tu balik mandi semua, rehat sat pukul 9 Mandi sampai 8 suku. Lepas tu 9 mandi 9 tu keluar pergi makan balik. Pergi kedai yang sama kami makan tu. Kedai dia tu ada jual sotong goreng tepung, nasi goreng sotong selambok tu. Kedai dia, makanan dia tu agak, sotong goreng tepung tu agak mahal lah, sebenarnya 19, tapi dia pakai sotong asli lah, sotong real, bukan sotong potong tau. fresh. Sotong fresh. Dia bukan pakai sotong ring ke apa, tak, sotong fresh. Lepas tu balik pada situ kami pergi ronda dekat Teluk Nipah kan, tak payah mana kita kan. Ronda ke Teluk Nipah, lepas tu dah 10.30. 10.30 Bangkok dah tutup semua dah weh, tutup habis dah, kecuali kat area Teluk Nipah tu je lah. Ada lagi orang berniaga-berniaga, ada lagi orang duduk ni. Lepas tu kami duduk sampai pukul 11 kan. 11. Sebab kami tak tidur tau the night before.
So Barai teruk. pukul 11 tu lah dia tidur. Letak tak kepala terus lena terus. Tadi mangkit pukul 7.40, pergi breakfast kat hotel. Lepas tu naik atas mandi-mandi. Lepas tu pergi pantai pula. Shooting semua, ambil gambar apa semua. Habis balik hotel, mandi-mandi siap-siap terus keluar. Dia macam tak ada langsung rest. Ha. Rest tu hanya betul-betul tidur malam tu saja, yang betul-betul rest, yang like long rest. Tak ada langsung macam rest tu hanya ada 30 minit gap je sebelum the next activity. Itulah kalau one day trip memang macam tu lah. Tapi yalah, I mean like kalau kita pergi dengan orang yang best, yang tak rasa lah macam tu, tak rasa annoying ke apa ke, hijau klip. 2, 3, 4, 5. Tu fun lah, gelak je lah. Gelak, semang-semang gelak, semang-semang gelak, sampailah balik. Semang-semang gelak. Dan sekarang dah on the way nak balik ke KL dah. So nanti kami singgah apa? Skinchan Sat. Lepas tu nak pergi hantar barang. Kita record sikit kehijauan Skinchan hari ni sekarang, masa tengah hijau. Hijau sikit lah. Hijau sikit. Lepas tu nanti insyaAllah raya bisa hijau betul punya. And then next trip maybe kita akan ke Redang. Bulan 6 katanya lepas raya, ya. Sampai di sini saja. Nanti kita record Skinchan dulu. Tak tahu kenapa mission lagi. Hai, okay, dah balik pada kampung Kai. So lah ni on the way balik ke Kuala Lumpur. So sampai di sini saja. Jumpa anda lagi di next trip. Bye, Assalamualaikum. Jumpa nanti. Bye-bye.